Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wal marhaban bikum. Salam Ramadan di penghujung 10 terakhir Ramadan. Alhamdulillah. Moga-moga sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sihat-sihat. Baik, sebelum kita masuk ke bengkel ni, sebelum masuk bengkel ni, hari ni kita nak buat bilah ni dah. Nak buat bilah ni, insyaAllah. Hari ni kita cerita-cerita sikit lah buat apa nama ni, buat sembelihan ni lah. Buat sembelihan ni. Kita buat siri lah, kan. Ni siri pertama lah. Apa yang dimaksudkan dengan sembelihan syarak? Baik, dalam konteks syarak, yang dimaksudkan sembelihan itu iaitu satu proses, bagaimana kita nak mematikan haiwan untuk kita jadikan makanan. Tak mau ada apa nama ni dalam konteks kita buat ibadah korban, akikah ataupun sembelih untuk kita nak makan lah. Satu proses yang mana kita dapat mengikut apa yang diajar ataupun yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dapat kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu taala, yang mana ada manfaat padanya, dan juga dia menjadikan haiwan tersebut halalan thayyiban dan tidak ikut syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 168. Firman Allah Subhanahu taala bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah apa juga yang terdapat atas muka bumi ini, makanan yang halal. Kemudian jadi dengan sebab itulah bila sebut halal, kemudian yang kedua lagi baik, dan yang ketiga jangan ikut syaitan. Maka dalam konteks pemprosesan yang dimaksud sembelihan itu, kita mengendalikan kaedah ataupun metodologi ataupun manhaj ataupun teknikal untuk memproses agar makanan itu dapat menjadikan darah daging seseorang insan itu ataupun individu itu merujuk kepada 3 faktor tadi. Halal, baik, thayyiban ni baik, dan tidak ada pengaruh syaitan dekat situ. Jadi sebab itu dalam konteks sembelihan syarak ini, dia maksudkan syarak itu bagaimanakah satu tata cara, pelaksanaan praktikal kita sebagai seorang muslim itu mempraktikkan, mengendalikan atau teknikal dia sembelihan itu menuju kepada tata cara. Sama ada dia buat korban ke, akikah ke, nak buat lauk ke, ataupun dia buat jual daging sebagai contohnya, itu maksud dia penyembelihan asal. Untuk dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu taala dan ikut sunnah Nabi. Maknanya ada ijma' ulama' dan qiyas. Dan termasuk dalam hukum dipanggil hukum fiqh, iaitu kaedah pengendalian bagi menyelesaikan satu isu, iaitu haiwan itu perlu dimatikan untuk kita nak makan sebagaimana seorang muslim itu. So bagaimana cara kita mematikan haiwan itu? Baik, itu dia maknanya dari segi kita mukadimah dia. Baik, tata cara dia iaitu kita mengendalikan dia itu, kita tarik, kita sorong. Jika tarik sekali dah putus, maka kita angkat pisau dia. Tak boleh kita macam tu, dia panggil hiris. Kita kena tarik pelan-pelan, kena sorong balik, dah putus baru angkat. Ataupun tak boleh tetap. Tetap. Itu tetap, itu bukan cara tata cara. Tata cara syarak ni, dia mestilah maknanya ada dia punya tertib dia. Macam solat ada tertib, atau dia macam itulah dia. Apapun juga amalan-amalan ni, dia ada tertib dia. Barulah kita dapat kesempurnaan iman dan kesempurnaan takwa. Itu masuk sembelihan. Okey. Dari segi bahasa, iaitu dia potong, masuk dia potong. Potong itu bukanlah ambil potong gitu.
Dia potong iaitu melalui letak di bawah, tarik dan tolak. Andai kata dah putus, dia tarik. Kalau tak putus lagi, tarik, tolak. Secara tertib. Ada kaedah-kaedah ya, untung dia. Okey, itu dia. Yang ni memutuskan 4 urat. 2 yang wajib, 2 yang sunat. Yang wajib itu adalah urat apa? Saluran pernafasan yang berada di hadapan ni ataupun dipanggil batang halqum. Yang ni di kedudukan dia iaitu di bawah, sama ada di bawah buah halqum ni ataupun di atas buah halqum. Ada 2 kaedah. Itu 2 kaedah. Kalau kita pergi ke Mekah, banyak potong di atas. Tu. Kemudian di bawah ataupun di belakang saluran pernafasan itu ada satu lagi urat, macam ni, macam kedudukan dia, double barrel lah macam tu. Di bawahnya adalah urat merih, yang ni saluran makanan. Daripada usus besar sampai lah situ. Maka ini adalah wajib putus. Dan di sebelah kiri kita dan kanan kita. Kiri kita ini nama dia carotid artery. Belah kanan kita nama dia vena jugular. Ataupun dengan kata lain, dua-dua ni bahasa Arab disebut wadajain. Jadi itu adalah sunat diputus kerana urat darah memainkan peranan yang penting dalam hal sembelihan. Karena dialah merupakan akan menyebabkan kualiti haiwan itu, kualiti daging itu. Sama ada sedap ke tak sedap ke, bau hamis ke tak bau hamis ke, dan juga dia liat ke, dia lembut ke, itu adalah fungsi daripada urat darah. Contohnya sebagai. Jadi maknanya dalam konteks hukum syarak ada 4 urat, 2 yang wajib, 2 yang sunat. Begitu ya. Itu dari segi syarat sah. Dipanggil syarat sah sembelihan, wajib putus 2 dan 2 yang sunat. Mana 4 urat. Begitunya. Dalam konteks hukum syarak. Jadi bila mana kita melaksanakan satu-satu proses pembelihan itu, maka dia meliputi ada 3 perkara. Yang pertama, sebelum kita sembelihan. Sebelum sembelihan ini merangkumi aspek, kalau lembu, kambing, bagaimanalah kita beri makan dia, rumput itu daripada mana, apa bahan makanan tersebut, bagaimana pula kita ikat dia, kita tambat ataupun kita bebaskan dia, contohnya, ataupun kita bawa dalam kandang, dalam lori, contohnya letak dalam kandang sebagainya, itu maknanya sebelum sembelihan. Kemudian bagaimana kita menumbang dia, mengikat dia semasa kita nak sembelih. Contohnya, ayam dia gantung ke, dia ikat ke, dia tambat ke, ataupun dia pijak ke. Itu mengambil kira dalam konteks syarak. Seperti itu. Yang kedua, iaitu semasa sembelihan. Semasa sembelihan, adakah dia mengiring, dia rusuk kiri, iaitu menghadap kiblat. Sunat hukum dia. Ada sebab. Yang ni melalui pendarahan dia cantik. Itu dia. Itu dia. Jadi maknanya baringan macam mana. Macam mana dia ikat pula. Kaki mana yang perlu diikat, kaki mana perlu dibebaskan. Bagaimana dia pegang. Itu semasa sembelihan. Kemudian dia sembelih itu, adakah dia sembelih itu dengan tergopoh-gapah, dengan kasar. Bagaimana. Dan juga adakah dia menggunakan pisau yang tajam. Contohnya. Itu dia. Itu elemen-elemen yang perlu ada dalam konteks sembelihan syarak. Dan yang ketiganya, selepas sembelihan. Selepas sembelihan iaitu kendalian itu. Semasa dia nak lapah itu, adakah dia basuh haiwan itu? Dia sucikan, dia menyucikan keseluruhan tubuh badan haiwan itu, iaitu di kulit-kulitnya, di bulu-bulunya itu yang bernajis. Sebelum dia skinning ataupun dia melapah haiwan tersebut. Nampak tak? Ni elemen-elemen. Kemudian cara dia gantung. Kalau kambing, adakah dia menggantung kaki belakang di atas, kepala di bawah? Berbeza dengan dia gantung kepala di atas, kaki di bawah yang tidak toyiban. Barak, kalau nak toyiban ini kaki belakang kambing tu di atas, kepala menjunjung ke bawah. Semasa dia gantung itu, darah tu mengalir keluar. Kotoran akan keluar semua. Itulah barulah toyiban bagi itunya. Itu elemen-elemen. Kemudian kaedah dia iaitu diri kita yang nak melapah, yang nak sembelih, dia pakai sarung tangan tak? Dia tutup tak? Murah dia sebagai contohnya. Dia pegang tak? Kasut dia bagaimana? Kaedah pengendalian, takut tercemar darah sebagainya itu. Pisau ni dia basuh tak sebelum dia sembelih yang seekor lagi? Itu dia. Ini juga mengambil kira bab-bab syarak.
Jadi insya-Allah ini siri yang pertama, mukhadimah dulu. Wallahu alam.